Bayangkan seorang gadis boleh tidur selama 32 tahun. Carolina Olsson dilahirkan pada 29 Oktober 1861 di Okno, sebuah kawasan di Sweden. Kisahnya bermula pada 18 Februari 1876 ketika Carolina berusia 14 tahun. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, dia dikatakan tergelincir di atas ais dan terhantuk kepalanya. Bila sampai dekat rumah, dia mengadu sakit kiki dan sakit kepala sebelum masuk tidur. Namun keesokan harinya, keluarganya mendapati dia sangat sukar dikejutkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Carolina terus berada dalam keadaan yang menyerupai tidur yang sangat panjang. Sepanjang tempoh itu, ibunya menjaganya dengan penuh dedikasi. Dia diberi susu dan cecair dalam jumlah yang kecil untuk pastikan dia terus hidup. Doktor dari pelbagai tempat datang periksa, tetapi tak ada siapa pun dapat berikan diagnosis yang benar-benar memuaskan. Apa yang sebenarnya berlaku? Kemudian pada 3 April 1908, selepas lebih kurang 32 tahun, Carolina tiba-tiba mula sedar. Dan waktu tu usianya dah 46 tahun. Yang mengejutkan ramai doktor ialah dia masih boleh bercakap, kenal ahli keluarga dan tak menunjuk tanda-tanda penuaan yang setara dengan usianya seperti yang dijangkakan. Carolina kemudian hidup seperti biasa selama beberapa dekad lagi sebelum meninggal dunia pada 5 April 1950 pada usia 88 tahun. Yang menarik, sehingga hari ini para pakar masih berbeza pendapat tentang apa yang sebenarnya berlaku. Ada yang percaya ia mungkin gangguan psikologi yang sangat luar biasa. Ada yang mencadangkan keadaan neurologi yang jarang berlaku. Dan ada juga yang mempersoalkan sama ada dia benar-benar tidur sepanjang tempoh tersebut. Sebab itu, Carolina sering digelar Sleeping Beauty of Okno. Dan kisahnya masih dibincangkan lebih 100 tahun kemudian kerana tak ada penjelasan yang diterima sepenuhnya oleh semua pihak. Suka menerka sisi realiti yang tersindung? Jangan lupa follow dan subscribe Nur Hayati Malik.